Untuk bakal pesara, cuba bayangkannya kalau hari ni kita rasa RM10,000 tu cukup untuk belanja selama 1 tahun. 10 tahun akan datang, jumlah yang sama mungkin cukup untuk 5 bulan saja. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab adanya inflasi. Harga barang makin naik tapi nilai duit makin jatuh. Inilah realiti ramai pesara terlepas pandang. Kita kerja berpuluh tahun menabung dalam bentuk duit, tapi bila dah bersara nanti nilai duit tu makin susut. Jadi kita kena ada solusi yang boleh lindungi dana persaraan daripada inflasi. Cara yang paling mudah dan selamat adalah tukarkan sebahagian simpanan kepada bentuk emas. Sebab emas ni kekalkan kuasa beli, tak terkesan dengan kenaikan harga barang. Contoh yang mudah saya boleh bagi, pada zaman Nabi dulu, 1 dinar emas ni boleh beli seekor kambing. Sekarang tahun 2025, 1 dinar ni masih boleh beli seekor kambing. Maksudnya kuasa beli emas kekal sejak 1400 tahun yang dahulu sampailah hari ni. Bukan itu saja, tapi harga emas pun makin meningkat. Tahun 2023, harga 1 dinar ni RM1,300. Tapi pada hari ni tuan-puan, tahun 2025, 1 dinar ni sudah pun mencecah RM2,600. Nampak tak? Bukan sekadar kekalkan nilai, tapi siap bagi pulangan jangka masa panjang. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan bakal bersara dalam masa beberapa tahun lagi, mulakan buat persediaan daripada sekarang. Sasaranlah untuk kumpul 250 keping 1 dinar ni sebagai dana persaraan. Bila cukup masanya nanti, insyaAllah tuan-puan tak perlu risau tentang nilai duit yang susut ataupun kos hidup yang meningkat. Berminat untuk mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas Gap secara percuma. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Ulangi rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!